Okay, bismillah. Kita sambung single and double candle pattern. Kita hari ni belajar inside bar. Okay, kita tengok dulu apa itu compression ataupun saya panggil consolidation lah. Consolidation berlaku bila range candle semakin kecil, pergerakan sempit, market senyap. So, maksudnya buyer atau seller sedang kumpul tenaga. Ibarat spring lama-lama tekan lagi kuat letupan. So, compression ni macam consolidation ni macam tiba-tiba ada ranging kan kat price, makin kecil sebelum dia meletup. Okay, inside bar ataupun saya panggil harami candlestick, tenaga terkumpul. So inside bar berlaku bila high candle berada dalam range sebelumnya. Ciri-ciri body kecil, range sempit, kurang momentum. Maksud market berehat sebelum bergerak. Okay, kita tengok dulu contoh inside bar ataupun harami candlestick. Kita cari harami candlestick dekat FCBO 17 April hari Jumaat lepas. Kita buka 1 minute time frame supaya lebih jelas. Padam dulu ni. Sekejap Padam. Okay, kita cari harami candlestick 1 minute. Okay, harami body first dia mesti besar dari second candle. Okay, kita cari dekat dekat sini ada. Kat sini ada, cuma body dia tak jelas agak lah. Okay, kat sini satu. Kat sini pun ada harami juga. Tapi ni bullish, ni bullish, ni bearish. Sandun hitam. Kat sini pun ada. Bila candle pertama besar, candle kedua kecil. So dia macam engulfing. Cuma engulfing kan candle pertama kecil, candle kedua besar. Tapi kalau harami, candle pertama besar, candle kedua kecil. So maksudnya consolidation lah. Lagi kat mana lagi? Ada tak? Kat sini pun lebih kurang lah. So kita tanda je dua harami, bullish dan bearish. Tanda warna hitam. Okay, kita tengok dulu. Okay, candle pertama tunjuk dia punya range. Okay, kat sini ranging dia. Tanda resistance. Kat sini tanda support. Okay, tanda support ni. Okay, warna merah. Okay, tengok dia punya ranging candle pertama. Dan lepas tu candle kedua dia ranging kecil-kecil dalam body pertama. So AI kata inside bar lah. So memang dalam bar yang pertama ni lah. So dia main dalam-dalam ni. Lepas tu baru dia meletup, dia terus ke bawah. Okay, lagi tadi kita tanda kat sini. Okay, kat sini kita tanda support dia kat sini, resistance dia kat sini. Tengok dalam inside bar. Okay, candle kedua kecil, bila dia meletup, dia terus jalan. Okay, so nampak consolidation dia pause kejap, terus reversal. Kat mana lagi? Kat sini. Candle pertama besar, candle kedua kecil, ada consolidation. Lepas tu dia meletup, dia meletup kat sini, dia tak ada momentum lah. So candle pun kecil dan dia tak jalan sangat, dia masuk balik. Kalau kita tengok tadi, dia tak ada lagi. Okay, breakout kat sini. Okay, seterusnya breakout berlaku bila harga keluar range, candle mula besar, ada momentum. Maksud salah satu pihak ambil alih dengan kuat. So bila breakout, candle mula besar dan ada momentum. Kalau kita tengok kat sini, candle pun lebih kurang inside bar kat sini. Dia punya harami candle. So lepas tu pun tak ada momentum dan dia masuk balik. So ini bukan breakout lah. Ini bukan breakout. Yang breakout macam mana ni? Yang breakout macam ni, kita tanda kat sini tadi. Support, resistance. So bila breakout, dia strong candle, lepas tu dia ada momentum dan dia push higher. Kat sini pun dia jalan kejap, lepas tu dia masuk balik kan. Lagi kita cari lagi. Ada lagi tak?
untuk harami. Okay, tak apa, kita sambung dulu. Okay, fake berlaku bila harga keluar kejap, masuk balik. Ni macam tadi lah. Bila tak ada momentum, dia masuk balik. So, ini fake breakout, banyak tail, tak ada follow up. Maksudnya, umpan untuk trader. Biasa berlaku dekat resistance ataupun support yang kuat. Area ramai trade focus. Okay. So, banyak tail, tak ada follow up, fake breakout. So, kita tengok tadi. Okay, kat sini kan. So, kat sini pun ada banyak doji. Dan dia masuk balik dalam kita punya harami candlestick. So, ini tak berjadi. Lagi dekat sini pun tak ada follow up candle. Tak ada follow up candle. Momentum pun tak strong. Lepas tu banyak tail, dia masuk balik. So, ini boleh kita anggap dia fake out kat sini. Fake. Kat sini pun fake out. Yang berjaya mungkin kat sini bila ada breakout candle. Candle besar, ada follow up. Okay, lagi. Okay, kat sini pun dia breakout pun berjaya kejap, lepas tu dia masuk balik. So, sini pun kalau kita tanda daripada dia buat harami ni 12 tick berbanding inside harami ni 5 tick kan. So, ranging dia 5 tick, bila dia breakout, boom, lebih besar daripada ranging dia. Okay, seterusnya itu fake out, breakout versus breakout. Breakout kuat, candle besar. Breakout, candle kecil, banyak tail. Breakout kuat, body solid. Close luar range, ada follow up. Fake out, masuk balik, tak ada momentum. So, ini trap dan false move lah. So, lepas ni, trader boleh study sendiri lah. So, mungkin kalau kita buka 3 minit, mungkin nampak lebih jelas untuk kita cari harami. Macam ni pun boleh jadi harami. Candle besar pertama, candle kedua kecil, consolidation, breakout, dia jalan lagi, cari lagi harami body besar ataupun dekat consolidation lah. Dia dekat consolidation kan. Macam ni pun boleh jadi juga. Sini candle pertama besar, candle hitam ni besar, lepas tu consolidation, boom, dia breakout, terus jalan. Okay, lepas ni trader boleh study sendiri, practice kita punya mata, replay banyak-banyak, kita tengok adakah ini harami bullish atau bearish. Lepas tu tanda adakah dia breakout kuat ataupun just fake breakout. So kita boleh study lama-lama, InsyaAllah. Wallahualam.